Tapi itu kita selaku mana tu kita orang dok koroi mulah nyanyi dok puas lah. Kalau tu baca kitab tulis jangan dok puas. Jangan. Kita ingat kata walau jadi iza takarrara tahaqqaqa. Makna kalau kita berulang jadi kita tahqiq, kejap ilmu kita tu. Tapi itu jangan dok puas lah. Oleh kerana berulang kitab tulis satu sunnah, satu cara ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah nak jaga ilmu. Tak sewi hilang tangkap boming ni. Duk ngaji kitab tulah. Dia banyak kalau nak royak ada banyak ulama baca kitab tulah ni banyak bukan dua hak tu bagi hak terkenal hak tu masyhur. Ulama kita dari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia baca kitab tulah tak puas baca nak kali-kali. Hak pelak Imam Nawawi yang 300 kali. Umurnya 43 ya. Umur dia tu 43 tahun ya umur dia. Mati. Tapi yang masa mana? Tu panggil barakah. Allah Taala bagi masa hidup dia tu duduk dalam ibadat seumur. Jadi nak detik masa gok dia dalam ibadat. Siapa kedai dengan umur dia tara tu boleh baca kitab Imam Ghazali 5 jilid. Bukan sol panidak 5 jilid 300 kali. Dah kalau kita koyak